Macam baguslah. Okey, habis dekat situ kita nak pergi dengan Datuk Otak di Lutut. Siapa dia, geng? Datuk Otak di Lutut. Ada seorang tu. Pengulas segala-galanya. Tak apalah itu. Okey, Luqmanul Adam. Dia ulas dan dia bagi pandangan dia. Supaya malapetaka. Okey, Luqmanul Adam. Dia ulas dan dia bagi pandangan dia. Kalau mengikut fahaman aku, ikut dia lah. Dia punya pandangan, dia punya kritikan, dia punya hentaman, dia punya ni. Yalah, itu pandangan dia. Tapi hang tak boleh marah pula. Bila Rafizi punya podcast, Rafizi punya pandangan, Rafizi punya pengetahuan, Rafizi punya cadangan, Rafizi punya kritikan, hang kena terima. Cuba kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim duk ada podcast apa semua, dia bagi pandangan dia bagi pendapat dia bagi kritikan dia bagi cadangan dia. Itu dia punya suka lah. Kita ni yang kena terbuka dengar. Bukannya dengan melompat tu. Tapi kalau bila buat tuduhan-tuduhan, kan, memainkan satu naratif dan juga tuduhan. Macam arm holding lah. Oh, sakau. Teguh Zafrul tak dipanggil lagi. Anwar Ibrahim tak dipanggil lagi. Individu ini berapa orang lagi? Kalau tak silap aku 5 orang lagi belum dipanggil. Tiba-tiba Azam Baki kata kita akan dicadangkan untuk bawa ke mahkamah. Zafrul anak Aziz tu pun tak panggil lagi. Anak Pak Ibrahim tu pun tak panggil lagi. Patut kenalah panggil dulu. Dan bukti yang Rafizi baru bagi pula tu, aku rasa dah melengkapi untuk tutup buku cerita pasal itu dah. Aku rasa benda ni akan tutup macam tu saja. Sebab kalau Rafizi kena, of course Zafrul kena, Anwar pun kena. Sebab yang sign itu bukan Rafizi. Rafizi last sekali hanya jadi sekretariat je. Yang sign, yang bersetuju, yang convince 30 minit saja Anwar Ibrahim. Yang Kementerian Ekonomi cakap mungkin 8 ke 9 bulan. Tapi Anwar nak 3 bulan. So, siapa yang tergesa-gesa? Anwar lah, tapi mungkin Anwar ke apa ke akan kena saman lepas kerajaan ni tumbang lah kot. Waktu Anwar dah jadi pembangkang, Anwar mungkin kalah parlimen ke apa ke, waktu tu baru dah kena heret lah kot kan. Tak apalah. Jom kita sambung, kita dengar Datuk Otak di Lutut. Apa dia kata? Dia mengakibatkan orang lain semua marah. Supaya malapetaka yang bakal berlaku ini dapat kita elakkan. Terus terang, memang saya tidak nafikan Johor lebih baik daripada negeri lain. Kita tidak nafikan. Sokongan orang Melayu khususnya di Johor terhadap UMNO Barisan Nasional jauh lebih baik daripada mana-mana negeri di Semenanjung. Kita tidak nafikan. Foreign direct investment Johor terbaik. Bantuan yang disalurkan oleh kerajaan negeri Johor terbaik. Namun hakikat dan realitinya kita perlu sedar bahawa di negeri Johor kita mempunyai pengundi bukan Melayu yang begitu tinggi. Pengundi Melayu hanya 55%. Wow. Dan pengundi bukan Melayu 45%. Dalam keadaan Mahathir sudah berjaya memecah belahkan orang Melayu, sokongan orang Melayu terhadap UMNO begitu kecil. InsyaAllah. Sungguh pun begitulah, katakanlah. Badan Perhubungan UMNO Johor dengan berbagai inisiatif yang bagus yang telah dilaksanakan, boleh menarik lebih 50%. Katakanlah 50% daripada 55% ini, daripada 55% sokongan orang Melayu. Still kita masih memerlukan sokongan bukan Melayu. Masyarakat Cina, masyarakat India dan lain-lain. Jadi bagaimana mungkin kita boleh tergamak untuk mengambil keputusan nak bertanding solo di kawasan marginal yang terlalu ramai masyarakat bukan Melayu, sedangkan kita sedar bahawa undi dan sokongan bukan Melayu tidak bersama dengan kita. Saya tidak nafikan kalau pilihan raya lepas seluruh Malaysia, masyarakat Cina lebih kurang 3% bersama kita. Masyarakat India lebih kurang 10% saja bersama kita. Tetapi mungkin kelebihan, kehebatan luar biasanya di Johor ni, mungkinlah kita boleh dapat lebih daripada itu. Katakanlah 30% sekalipun yang diperolehi
pilihan raya negeri yang akan datang daripada masyarakat Cina dan masyarakat Indah. Still, jumlah kemenangan yang hari ini sudah kita kecapi 40% ini tidak mungkin akan bertambah. Malah untuk mengekalkannya juga adalah satu perkara yang cukup tak masuk akal. Okey. Lokman Adam. Lokman. Apa hang punya data bukti? Orang Cina, orang India, orang Siam, orang Bidayuh, orang segalanya bukan Melayu akan undi PHBN. PH lah terutama. Apa jaminan hang hari ini? Nombor satu, ya Allah buktikan, Allah pamparkan, Allah bentangkan kepada rakyat Malaysia di negeri Sabah. Di negeri Sabah sebelum ni, non-Malay, bukan Cina, memang sokong Kristian, Cina, bangsa-bangsa lain memang solid dengan DAP. Berpenggal-penggal, tapi kenapa baru-baru ini telur ayam? Telur ayam tu biasa ada kuding isi, ni tak ada langsung dalam tu. Sedangkan wakil dia daripada DAP bukan Melayu. Telur ayam, telur tu kulit saja, isi dalam kuning pun semua, mata tu tak ada. Apa jaminan hang? Satgi, aku nak share lah, tapi satgi. Aku nak share seorang India. Kena, babe, macam kalau hang tengok podcast Rafizi dan Nick baru-baru ni kan. Memang orang India, seperti mana yang aku cakap waktu hari live podcast Rafizi, dan di awal-awal live aku kan aku ada share kerusi-kerusi terbang kan. Orang India paling ramai di dalam PKR. Dan Rafizi sah kan, bangsa India lebih memilih PKR sebelum ini. Dan sekarang, berapa ramai yang kecewa dengan PKR. PKR tu mengetuai PH. Dan sekarang ni, Allah tunjuk dekat Sabah, ranak PH. PH ranak. Ranak. DAP kosong. Apa jaminan dekat Johor, hampa boleh menang, PH boleh tapau habis? Apa jaminan? Tak ada jaminan tau. Tunggu dulu pilihan raya. Sebab tu rakyat duk minta pilihan raya lah cepat. Pilihan raya lah cepat. Macam kawan-kawan dekat live ni pun. Duk minta bubarlah cepat. Saya kira non pelantar tu dah keluar lagi. Kan? Bubarlah cepat. Bubarlah cepat. Tak payah sembang besar-besar. Tak payah sembang pumpam-pumpam. Bubar cepat-cepat. Kami nak tengok. Apa jaminan hang Datuk otak di lutut? Jom kita dengar. Apa kata Zamil Ibrahim? Zamil Ibrahim menjawab kepada Lokman Nur Adam. Tuan-tuan dan puan ni duduk tengah. Okey, ini video dia 2 hari lepas. Kalau ikutkan banyak je video-video Zamil balon Lokman Nur Adam ni. Sambil tu aku akan cari dengar apa kata Zamil terhadap Datuk otak di lutut. Tuan-tuan dan puan ni duduk tengah ubah suai rumah. Ubah suai rumah ni nak pasang ni. Itu kita letak tepi dah gambar saya dengan gambar bosku. Jadi kita duduk fikir kat mana nak letak gambar ni. Ini gambar saya dengan Presiden UMNO. Pun saya nak letak dekat mana? Dekat mana? Tuan-tuan dan puan, apa pun, tuan-tuan tengok video ni. Saya nak kata lebih-lebih pun selepas ini. Tapi tuan-tuan tengok dulu video yang dikatakan Datuk otak di lutut. Saya boleh jamin tuan-tuan, kalau BN Go Solo di Johor ini, prestasi BN pasti akan menjunak. Prestasi PRN yang lalu, kita menang bukan semata-mata kerana kita kuat. Ini kita perlu sedar. Tuan-tuan dan puan, kereta rosak boleh diperbaiki. Tapi kepala otak rosak macam Datuk otak di lutut ni sukar diubati. Saya cuma nak bagi tahu, pemikiran otak Datuk otak di lutut ni dia tunjuk ataupun dia bagi tahu tentang Sabah. Tempoh hari kita lawan di Sabah secara solid. Tapi dia lupa nak bagi tahu bila kita bersama waktu pilihan raya 6 negeri, macam mana prestasi BN. Prestasi BN jatuh merudum sebab bersama dengan Pakatan Harapan di Kedah kita lingkup. Mana lagi? Pulau Pinang, Selangor kita lingkup. Itu saya nak bagi tahu Lokman, itu waktu kita bersama dengan Pakatan Harapan, kita go bersama. Sekarang ini di Johor, kami nak ikut On Hafiz. On Hafiz kata apa? Datuk On Hafiz kata apa? Go solo. Go solo lah.
Kalau kamu menteri besar, kamu pengurusi Barisan Nasional di Johor, kami ikutlah kamu. Tapi kamu bukan apa-apa di Johor. Jadi kita ikut apa kepimpinan cakap di Johor. Jadi kepada Datuk Otak di Lutut, tolong bagi penjelasan tentang masa kita bersama. Iaitu di Kedah, di Penang, di Selangor dan sebagainya. Macam mana presentasi Barisan Nasional? Mogudum! Sekarang ni kami nak pergi Solo, apa masalah kamu? Kalau kamu tak ada masalah, kamu punya pasal lah. Kami nak pergi Solo, kami follow the keputusan parti Johor. Itu kadang-kadang, jangan marahlah Luqman. Orang kata kat hang ni apa tau? Butuh Pak Hang. Okey, betul Pak Ang. Okey, salam BPH. Zamir panggil salam BPH. Kita tengok video ni satu lagi. Zamir Ibrahim. Zamir BPH. Zamir Ibrahim BPH. PKR KL. Ini yang Zamir Ibrahim marah dekat AMK wilayah persekutuan. Tuan-tuan dan puan, Okey, ini dia marah dekat AMK ke siapa dia? Pengerusi PH wilayah persekutuan kata silap aku. PKR Kuala Lumpur. PKR Kuala Lumpur. Okey, alang-alang kita masuk Zamir Ibrahim. Jom kita layan. Kawan-kawan, bantu like dan subscribe geng. Like lah masuk, bantu tak sikit iklan satu geng. Masalahnya Anwar dan Zahid tak berani go solo. Assalamualaikum. Tuan-tuan dan puan, sehari 2 hari yang lalu Majlis Peguam berjaya di Mahkamah Rayuan. Dia orang minta kes Datuk Seri Zahid ni dikorek balik, dibuka balik. Kalau boleh nak bercara balik lah dalam kes 47 yang dikenakan kepada Datuk Seri Zahid dahulu. Tapi saya agak terkejut. Ni kes ni sungguh-sungguh ni. Majlis Peguam ni sungguh-sungguh nak minta kes Datuk Seri Zahid, keadilan ditegakkan, keadilan diterjemahkan kepala otak macam-macam lah. Tapi saya agak heran, kenapa waktu Tommy Thomas menjadi peguam negara, banyak kes dilepaskan, NFA, DNAA, macam-macam AA ada. Kalian tutup mulut. Tutup mulut sungguh-sungguh. Tapi kenapa kes pemimpin Barisan Nasional, kalian kalang kabut, kalian sibuk, kalian nak tegakkan keadilan, kepala otak kalian. Yang kes waktu Tommy Thomas, mana kalian? Ada Majlis Peguam baru tubuh kah? Majlis Peguam baru wujud kah? Waktu Tommy Thomas, kenapa kamu pergi mana? Kamu sembunyi mana waktu tu? Saya minta, kalau kalian tak pondan lah. Kalau kalian tak pondan, korek balik. Ni, waktu Tommy Thomas ni, berselerak pemimpin parti-parti tertentu. Ada kes. Kenapa kalian diam? Kalian kalau tak mau jadi pondan, kalian ni bangkitkan balik kes-kes yang dilepaskan, DNAA, NFA, waktu Tommy Thomas jadi peguam negara. Ingat, kalau kalian tak korek balik kes-kes yang lain, saya nak bagi tahu, minta maaf, kalian pondan. Okey, itu daripada Zamir Ibrahim. Ada lagi satu. Ni. Okey. Hak tu video dia aku download dan aku paste sajalah. Okey, dalam ni ada 3 video dah. Tadi soal DNAA Zahid. Ini soal Ketua KP AMK wilayah persekutuan dan lagi hujung ni ada lagi satu lah. Okey, jom layan. Puan, hari ni mai makan durian di balik pulau. Tapi saya bukan nak cerita pasal durian balik pulau. Saya nak cerita tentang ni seorang ni. Ketua Pemuda Wilayah Persekutuan, PKR. Nama apa? Asyik Kumar ke? Asyik lah apa-apa, saya tak tahu. Hari ni dia buat kenyataan, dia minta penjelasan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang ni. Baru ni Presiden UMNO. Dia cakap tentang isu berkaitan pengampunan penuh. Dia nak minta ataupun nak mohon pada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Nipta Agung tentang isu Datuk Seri Najib. Ni 80 tahun lah. Sekarang ini 80 tahun UMNO punya umur. Jadi kepada Ketua Pemuda Wilayah Persekutuan, ketika Datuk Seri Anwar kena pecat, hang duk tang mana? Aku nak tanya ni, hang duk tang mana? Hang pun baru saja duduk dalam dunia politik, hang tu sedut cakap pandai lah. Ni, Anwar Ibrahim kena pecat. Siapa yang bela Anwar Ibrahim? Bukankah Datuk Seri Zahid? Bukankah Datuk Seri Najib suatu ketika dulu? Jadi sekarang ni hang nak buat kalut. Hang jangan buat kalut. UMNO diuji, kita menyaksikan detik paling getir dalam hela nafas perjuangan kita. Datuk Seri Najib telah mencuba dengan sebaiknya dan saya membantu beliau. Kalau beliau dapat bersama dengan kita pada hari ini, alangkah leganya seluruh kepimpinan hati UMNO. InsyaAllah janji di Dewan ini
Dia orang terpaksa jual nama Najib untuk nak dapat sokongan daripada akar undi UMNO. Tu je, terpaksa jual lagi nama Najib. Sebab Najib bagi dekat rakyat 500 trilion setiap seorang. 500 trilion Zimbabwe. Dengarlah rayuan dan rintihan seluruh ahli UMNO untuk memohon agar Datuk Najib dapat bersama-sama semula dengan kita. Tuan dan puan, saya minta kepada kepimpinan UMNO dan rakyat Malaysia agar kita terus kekal berusaha memastikan Datuk Seri Najib berada bersama kita dalam masa terdekat ini. Tuan-tuan perhati gambar ini. Hubungan kepimpinan dengan Datuk Seri Najib amat baik sekali. Di sini Tok Mat, sebelah kanan Datuk Seri Najib adalah Datuk Seri Zahid. Begitu juga kemesraan Datuk Seri Najib dengan Tok Wan, Datuk Seri Wan Rosdi, Menteri Besar Pahang dan pemimpin-pemimpin lain. Biarkan orang-orang lain nak berkata apa tentang perjuangan kita tentang Datuk Seri Najib. Biarkan. Terutama sekali baru-baru ini Ketua Pemuda PKR Wilayah Persekutuan. Dia nyatakan, dia mempertikaikan kenyataan pemimpin kita dalam bab Datuk Seri Najib. Saya nak bagi tahu kepada pemimpin pemuda wilayah persekutuan ini, sewaktu Datuk Seri Anwar kena tangkap, kena hina, dia tak ada penyokong lah. Tak ada orang bela dia kah? Tak ada orang mempertahankan dia kah? Tak ada dia minta pengampunan diraja kah? Macam-macam pemimpin ataupun penyokong beliau lakukan. Begitu juga Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib, saya nak bagi tahu kepada kamu Ketua Pemuda Wilayah Persekutuan, rakyat Malaysia sayangkan beliau. Itu saja saya nak bagi tahu. Siapa dia dekat sini sayang dekat Najib sangat tu. Dok, kalau aku jadi Najib aku syok oh. You tahu apa? Kalau aku jadi Najib lah, ambil je berbilion-bilion, tak apa ambil sakau je. Terenak siap-siap dekat bawah ni. Nanti yang bawah ni lah yang akan menjilat aku balik setelah aku tak ada kuasa, hilang kuasa. Yang penting aku ada duit bilion-bilion, aku enjoy dengan family aku, anak-anak bini aku apa semua, aku enjoy. Aku tahu kalau aku masuk penjara nanti akan ada pemimpin reformasi yang akan minta kurangkan kadar denda aku. Daripada 12 tahun dah turun 6 tahun. Alhamdulillah. 6 tahun duduk dalam penjara, hang dapat sakau berpuluh juta. Hidup senang lah. Hidup banyak senang. 6 tahun je pun berehat setelah berpuluh tahun duduk dalam politik. Berpuluh tahun, ambillah 40 tahun, 45 tahun duduk dalam politik. Bekerja hari-hari penat, letih sakau, letih dengan kuasa. 6 tahun je berehat dalam penjara. Keluar-keluar dah boleh bebas. Lebih baik sakau je. Lebih baik sakau je. Senang hidup, dapat rasa duit juta-juta. Tapi yang sedihnya, soal Azam Baki. Satu lagi video pasal Azam Baki. Sebab dulu Azam Baki, dulu dia buat lain. Dia cakap lain. Sekarang bila dah nak pencet, dia cakap lain pula. Kawan kita Zamir pun marah. Dulu bukan main lagi cakap Najib tak bersalah. Duit derma bilion-bilion tu Pak Arab bagi. Dan dapat surat pengesahan dia Pak Arab bagi. Tahu-tahu duit sakau. Tiba-tiba pula Azam Baki kata, Alhamdulillah, saya sepanjang jadi ketua pengarah SPRM, saya dapat kembalikan wang rakyat kepada rakyat. Hai tu bukan main ke hang kata duit tu derma. Hari ni hang pula sahkan klaim atau usaha hang duit tu duit sakau pula, duit yang hilang. Ni kita dengar Zamir marah dekat Azam Baki sebab kes 1MDB Najib Razak. Kes kejap berapa minit? 3 minit, 4 minit. Jom kita layan Zat. Jangan bohong bro Azam. Assalamualaikum. Tuan-tuan dan puan, saya nak ucap tahniahlah kepada ketua SPRM yang baru. Sebagai rakyat Malaysia, saya nak ucap tahniah kerana dilantik sebagai ketua SPRM yang baru. Datuk Abdul Halim ni menggantikan Tan Sri Azam yang bersara baru-baru ini. Cuma kita minta kepada ketua SPRM yang baru ni, kalau boleh, tolong buka balik banyak kes-kes yang tutup rapat, terutama sekali yang melibatkan pemimpin negara yang rakyat Malaysia sekarang ini sangat rindukan beliau, iaitu Datuk Seri Najib. Tuan-tuan dan puan, dahulu sewaktu sebelum 9 Mei 2018, waktu pemerintahan Barisan Nasional ni,
Tan Sri Azam ketika itu dia pengarah siasatan SPRM. Dia kata dia pergi Arab Saudi. Pasukan dia pergi Arab Saudi dah temui penderma ni. Ni kes ni ada kaitan dengan penderma. Penderma yang dikatakan 2.6 bilion. Sebab hakim yang jatuhkan hukuman kepada Datuk Seri Najib kata derma-derma Arab ni cerita dongeng. Cerita dongeng lah. SPRM jumpa penderma. SPRM cakap dia ada jumpa penderma. Lepas tu pengarah SPRM ketika itu, pengarah siasatan ketika itu, nama dia Azam Baki. Masa tu dia Datuk, sekarang ni dia Tan Sri. SPRM jumpa penderma 2.6 bilion. Dia kata dia jumpa. Waktu sebelum 9 Mei 2018. Azam hargai penyiasat YNDB. Miski SPRM pernah kata penderma. Tan Sri Azam ni dia orang seorang je. Dia tak ada 5 orang, dia tak ada 4 orang, dia tak ada ni. Kita cuma harap, sekarang ni dia macam saya, dia rakyat biasa, dia tak ada jawatan. Cuma kita harap ketua SPRM yang baru tolong buka balik lah. Kita harap buka balik. Sebab hakim kata cerita derma ni, cerita dongeng. Tapi Tan Sri Azam kata, dia jumpa. Makna kata Tan Sri Azam hari ni dia cakap lain, esok dia cakap lain. Tapi kita salute kepada Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Dia kata apa? Datuk Seri Najib kata apa? Ni, berita harian online dah. Dia kata apa? Najib pertahan 2.6 bilion daripada Arab Saudi. Najib pertahan. Hari tu dia cakap A, baru ni dia cakap A, hari ni dia pun cakap A. Dia tak cakap pusing-pusing. Tapi saya minta maaf lah Tan Sri Azam. Kamu cakap pusing. Dulu kamu cakap lain, baru ni kamu cakap lain. Ni, sebelum kamu besar kamu cakap lain. Jadi kamu cakap pusing-pusing. Jadi hari ni secara jujur saya nak minta pada kamu sebagai rakyat Malaysia, Tan Sri Azam, kamu pun tak ada jawatan apa dah, kamu pun dah tak ada kepentingan dah. Kamu cakap betul ke tak betul sebelum ini? Dan kita minta kepada ketua pengarah SPRM yang baru, Datuk Abdul Halim, tolong buka balik siasatan ni. Walaupun dia melibatkan bekas ketua SPRM. Sebab ini melibatkan ketua negara sebelum ni. Kamu cakap betul ke tak cakap betul? Kita minta satu siasatan tulus lah. Sebab hakim kata cerita dongeng. Ketua SPRM sebelum ni kata dia dah jumpa dah penderma Arab. Jadi sekarang kita minta ketua yang baru yang tiada kaitan langsung dengan politik. Lantikan baru ini, saya sangat berharap Datuk dapat buka balik siasatan ni. Cerita ni cerita apa? Cerita dongeng ke ataupun Tan Sri Azam yang mendongengkan rakyat Malaysia? Assalamualaikum. Wahai orang-orang UMNO. Wahai orang-orang UMNO, sebab flip-flop Azam Baki inilah kami lawan Azam Baki. Sebab flip-flop, hari tu cerita lain, sekarang cerita lain. Sebab tu kami lawan Azam Baki. Dulu waktu tergigit lidah dah. Waktu pemerintahan Najib hari tu, waktu Najib jadi PM, hang timbalan ketua pengarah SPRM, hang yang mengetuai siasatan 1MDB dana yang 2.6 bilion masuk dalam akaun Najib, hang kata itu perdema. Usaha cubaan untuk nak membersihkan Najib Razak tu gila-gila punya. Siap ada 2016 kata silap aku, rombongan pergi ke Arab Saudi nak pergi jumpa 2 orang Pak Arab. Jumpa 2 orang Pak Arab, dia pun tak tahu. Benar kan? Pak Arab ni raja apa Saud kan? Betul ke? Lepas tu pula bila perbicaraan dalam mahkamah, pengawal SPRM yang pergi ke Arab itu pun tak tahu pengesahan. Betul ke antara 2 orang ni Raja Saud yang bagi derma tu? Betul ke? Dan sepanjang pembicaraan 1MDB, tengok apa yang dikatakan oleh hakim, apa yang dikatakan oleh pendakwa raya dan wakil daripada SPRM. Pendakwa raya kata, kira macam bermakna pergi ke Arab Saudi, kira sesi makan-makan, minum-minum, jalan kan? Sebab esok tu balik. 2 hari je pergi sana, kan? Lepas tu balik. Okey, cuba apa tengok ni ya. Minum rombongan ke rombongan SPRM ke Arab Saudi. Okay, tengok foto ni. Aku dah share beberapa kali dah. Tengok ni. Kan? Rombongan hanya sesi makan-makan minum-minum je, geng. Aduh, pumpam ni. 1MDB. Apa dia kata? 1MDB, rombongan ke Arab Saudi jadi sesi makan-makan. Jadi sesi makan-makan sahaja.
Sebab itu kami menentang azam baki bermula siasatan Najib Razak lagi. Lawatan SPRM dan Jabatan Peguam Negara AGC ke Arab Saudi November 2015. November bulan 10 2015. Mengesahkan 2.6 bilion yang masuk ke dalam akaun peribadi Najib adalah derma, telah bertukar menjadi sesi makan-makan sebelum pulang ke Malaysia. Perkara itu dimaklumkan. Yang memaklumkan itu pengawal penyiasat asal kes penyelewengan dana 1MDB penolong kanan Pesuruhjaya SPRM di bahagian pengubahan wang haram AMLA Nasruddin. Pada perbicaraan sebelum ini, pengawal kanan bahagian penyiasatan tata kelola SPRM Fikri Rahim memberitahu mahkamah rombongan SPRM dan Peguam Negara turut menerima layanan sebagai tetamu Arab Saudi, ditempatkan di hotel mewah dan berpeluang menunaikan umrah dengan segala kelengkapan yang disediakan. Babe, hang nak pergi buat siasatan dengan Pak Arab tu. Dalam masa yang sama dapat ditempatkan di hotel yang mewah, berpeluang menunaikan umrah lagi dan segala kelengkapan disediakan oleh negara itu. Pada prosiding semalam, Nasruddin memberitahu berdasarkan prosiding rakaman percakapan yang dilakukan, dia mengakui tidak berpuas hati bahawa surat derma Arab yang diterima oleh Najib itu adalah tulen. Saksi pembelaan memberitahu mahkamah bahawa beliau tidak berpuas hati individu yang ditemuinya pada November 2015, iaitu Putra Saud Abdul Aziz, Raja Putra Saud. Dia juga tidak berpuas hati bahawa wang berjumlah 2.6 bilion yang telah masuk ke dalam akaun peribadi bekas Perdana Menteri itu adalah derma yang datangnya dari Putra Saud. Jadi itu saksi bersetuju dengan Timbalan Penawar Raya ketika disoal balas bahawa lawatan Arab ke Arab oleh SPRM dan Peguam Negara sebenarnya adalah untuk kerja copy, cut dan paste, potong dan tampal sahaja. Muhammad Nasruddin merupakan antara 5 individu. Okey, hampa tengok siapa yang pergi. Siapa yang sertai di dalam rombongan ni Okey, Nasruddin merupakan antara 5 individu daripada SPRM dan Peguam Negara yang pergi ke Arab Saudi antara 27 hingga 29 November yang menemu ramah Putra Saud, individu yang dikatakan menandatangani surat derma Arab Saudi kepada Najib. Selain Fikri, turut serta dalam rombongan itu ialah Timbalan Ketua Pesuruh SPRM ketika tu Tan Sri Azam Baki, Pengawal Perakam Datuk Hafaz Nazar, Pengarah Kanan Akademi hari ini. Okey, lepas serta Tan Sri Zulkifli Ahmad mewakili Peguam Negara. Muhammad Nasruddin adalah pengawal penyiasat asal penyiasatan kes penyelewengan dana itu yang bermula 2015 sebelum digantikan dengan saksi pendakwaan ke-49 pengawal penyiasat SPRM pengusaha kanan. Okeylah. Okey. Ahmad Akram, okey. Cerita bawah ni yang best lagi ni, cerita ni yang best, yang pada aku ini betul-betul haram punya penyiasatan ni. Aduh. Okeylah. Emosi sikit, emosi. Ahmad Akram sebagai pengawal penyiasat yang tidak berpuas hati dengan rakaman percakapan untuk mengatakan bahawa surat derma itu adalah sahih, Muhammad Nasruddin kata, ya. Ahmad Akram sebagai pengawal penyiasat, awak tidak berpuas hati bahawa duit yang masuk ke dalam akaun bank Najib Razak datangnya dari individu Putra Saud yang awak rakam percakapannya. Nasruddin jawab, ya. Okey, Nasruddin tak puas hati dengan rakaman percakapan bahawa surat derma itu adalah sahih. 1. 2, dia kata duit yang masuk dalam akaun Najib daripada Putra Saud pun dia tak puas hati. Okey, yang ketiga pula, Ahmad Akram, okey, setuju bahawa dari mula hingga habis lawatan ia telah dirancang. Awak cuma ke sana untuk lengkapkan cerita. Tak perlu tanya apa-apa, pergi, makan dan balik. Nasruddin jawab, ya. Daripada awal sebelum pergi ke Arab hingga balik daripada Arab itu hanya nak jadikan satu cerita sahaja. Kami dah pergi ke Arab, kami dah siasat, kami dah tanya, kami dah itu. Last sekali Tuan Badan cakap, ya. Okay, terdahulu Muhammad Nasruddin memberitahu ketika sampai ke rumah besar yang kemudiannya diketahui sebagai Raja Istana Abdullah, dia melihat ada 3 individu yang dikatakan sebagai putera Arab. Bagaimanapun, okey, dengar ni, dengar. Bagaimanapun,
dia tidak mengetahui identiti 3 putera itu kerana tidak pernah melihat mereka sebelum ini. Tidak pernah membuat sebarang pengecaman profiling atau dan tidak pernah ditunjukkan sebarang dokumen pengenalan diri termasuk pasport putera Saud. Tengok. SPRM pergi ke Arab, jumpa 3 orang individu. 3 orang individu tu pun dia tak tahu setiap seorang tu nama apa. Dia pun tak tahu identiti pasport kan. Contoh macam Arab sana ada IC pengesahan, kad pengenalan ke apa. Tak pernah tengok. Tak tahu yang mana satu putera Saud. Pada perbicaraan sebelum ini, Fikri memberitahu semua wakil SPRM dan peguam negara ditunjukkan pasport diplomatik putera Saud termasuk Muhammad Nasaruddin selama 30 minit. Okey, pada perbicaraan sebelum ini, sebelum ni sepanjang perbicaraan waktu daripada 2018 sampailah Najib dijatuhi hukuman bersalah soal 1MDB tu. Dalam perbicaraan sebelum ini diorang ibarat menipu. Diorang menipu. Kan? Fikri ni memberitahu semua wakil SPRM dan peguam negara ditunjukkan pasport diplomatik putera Saud termasuk Muhammad Nasaruddin selama 30 minit. Sedangkan Nasaruddin ni cakap dia tidak mengetahui identiti 3 putera itu kerana tidak pernah melihat mereka sebelum ini, tidak pernah membuat sebarang pengecaman profiling dan tidak pernah ditunjukkan sebarang dokumen pengenalan diri termasuk pasport putera Saud. Okey, inilah sedikit daripada berita putusan Malaysia. So, sebab tu kita tak puas hati soal 1MDB ni. Soal Azam Baki. Ya, kami tahu waktu mula-mula dituduh 2.6 bilion masuk dalam akaun Najib tu, waktu tu Azam timbalan ketua pengarah SPRM. Dan kalau ingat cerita ketua pengarah SPRM yang dipecat ke ataupun disyorkan letak jawatan. Ingat tak mula-mula SRC punya ni? Kan, yang dia kata ada bukti jelas SRC ni memang berlaku salah laku. Faham? Dia kalau tak silap dia diberhentikan ataupun dia dicadangkan untuk berhenti ataupun dia dipecat. Apabila dia tengok SRC dah problem. Lepas tu baru tiba-tiba 1MDB. Waktu tu contohlah macam sekarang. Ramanan, budak Anwar Perdana Menteri. Azam Baki ketua pengarah SPRM. Dia tak buka langsung kertas siasatan ke apa ke segala mak nenek terhadap Ramanan. Sedangkan Ramanan punya isu yang dituduh sehingga Ramanan diam sampai hari ini terpalit dengan Victor Chin. Victor Chin pula terpalit dengan mafia kaparat. Apabila Victor Chin mengeluarkan kenyataan, Victor Chin pun sedang disiasat oleh polis dan juga SPRM, sepatutnya dia kenalah. Sebab Victor Chin ni terpalit dengan mafia. Tiba-tiba Victor Chin cakap Ramanan ada terima duit. Sepatutnya SPRM ke polis kena siasat Ramanan. Tapi tak ada. Oh, disebabkan Ramanan ni menteri di bawah pentadbiran Anwar. Mungkin semua ni kita nak tahu semua ni. Kalau kita nak tahu, Anwar kena turun dulu, ganti orang lain dan kita RCI sapu bersih A sampai Z. Kalau tak ada orang nak jawab, minta Siku Solihin, main kita tekan kepala dia. Main suruh dia jawab. Sebab tu kita duk tak puas hati dengan SPRM sebab tata kelola soal integriti ya. Azam Baki yang kita tak puas hati dengan sebab waktu zaman Najib dia punya jilat Najib cuba membersihkan Najib. Hari ni bila orang lain dah jadi PM, dia punya claim kerja SPRM ni gilanya kan. Hasil alhamdulillah kita dapat pulangkan duit rakyat. Apa muka tu hang punya lakonan hang hebat sangat. Hebat sangat lakonan hang Azam. Angat rakyat ni mangkak ubi ya Azam. Azam, sekarang hang tengok, hari tu bukan main lagi. Zamir Ibrahim duk puji Azam gila-gila orang. Duk puji Azam, puji. Zamir Ibrahim keluarkan video, balun pula Azam. Sebab flip-flop, hari tu cerita lain, sekarang cerita lain. Itulah cerita dia. Alhamdulillah, penat. Tapi itulah, ceplos kita ni masih pertahankan Azam. Azam berani, Azam itu, Azam ini. Anwar Ibrahim bangga 15 bilion yang berjaya. SPRM rampas. Itu kita tak masuk lagi lah. Antara di dalam 15 bilion tu adalah 170 juta. Adalah amount-amount lain-lain lagi. Apa jadi dengan 100 juta lebih tu? Dan kata Mae adalah suspek. Sampailah tak bawa ke mahkamah. Oh, sebab kawan kita. Sebab tu. Sebab Mae tu daripada UMNO. Bekas Perdana Menteri daripada UMNO. UMNO tu pula pengerusi dah kawan kita. Sebab geng kita. So kita boleh pejam mata. Sebab peguam negara orang kita.
Ketua pengarah SPRM, kita yang lantik. Walaupun Agong yang lantik, kita yang mengecualikan. Ha. Sebab orang kita, tak apalah. Sebab ramanan orang kita, tak apalah. Macam tu. Ha? Sebab Farhais tu orang kita, tak apalah. Buat elek-elek lah ha. Buat slow-slow. Reformasi kepala but apa macam tu. Ha? Ini kalilah. Bro S, bosan le. Ha, geram. Sebab soal azam ni daripada awal lagi. Sebab ada budak-budak cepat. Dia orang tak ambil tahu daripada 2015 dulu. Dia orang pejam mata. Tak ambil tahu apa pun. Tapi duk sembang pumpam-pumpam. Padahal Allahu Akbar. Okey.